Okey, kembali lagi dalam channel YouTube saya, Protoza Channel. Okey, hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita nak spray inner ni, menggunakan GOX 7 ni, GOX7 dashboard spray dashboard spray color black, code AD7720. Okey, ni barang motor LC. Ni dia punya magat belakang, inner dia, ni inner dia, bakul semua dah luntur kalau kau tengok warna dah luntur dah. Okey, warna dah luntur dah tu. Okey, so kita spray satu-satu lah. Kita spray satu-satu. Ni masih okey lagi, cuma saya nak spray bagi dia bercina. Cuma saya cat nipis je. Saya cat layang-layang je. Mungkin satu layer atau dua layer je. Saya tak cat tebal-tebal lah. Okay, alright. So jom kita mula mengecat lah. Sebelum tu kena goncang dulu lah spray ni. Okay, kita goncang spray dulu. Kita start goncang and then kita spray lah. Alright, sebelum kita spray kita kena lap dulu lah. Lap dulu bagi tak ada kotoran. Tak ada air. Saya dah basuh tadi ni. Saya dah basuh. Kita lap lah. Kita lap kadar je. Okay, then ni kita lap bagi dia permukaan tu lagi rata, lagi cantik lah kita spray nanti. Okay, saya nak lap dulu, nanti kita sambung lagi. Okay, kita pada goncang and then kita spray lah. Spray nipis-nipis je, tebal-tebal. Okay, dah. Ni kita spray ni pula. Spray nipis je. Kena bagi warna dia, bagi bersinar je. Okay, dah siap. Nipis je. Nipis je. Hari ni kita tak spray tebal-tebal lah. Okay, dah siap. Dan kita spray magat ni. Okay, macam dan kita spray bakul. Bakul ni kena spray banyak permukaan. Kita bagi dia berkilat je, tak payah beri sangat. Tak ada lah. Kata orang tu nak beri sangat kan. Siap. Yang itu spray ini dalam. Okay. Okay. Nah, sekali spray. Okay. Kita check. Kita tak kena.
check kena tak kena. Kita dah start spray. So nanti kita pasang kat motor. Kita tengok dia macam mana. Okay, itu saja video saya untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share video ni kawan. Last sekali guys, tolong subscribe guys. Okay, kalau korang nak dapatkan dashboard spray ni by GOX7, GOX7 warna black, kod AD7720 ni, korang boleh klik dekat link description saya bagi nanti. Alright, thank you guys, bye.